Betul tak? Kita tahu dia tak faham. Dia tak faham benda ni. Jadi nampak tak sekarang bila kita Tuhan sebut fa'auful kaila wal mizan. Jadi kena ada al-ifa. Al-ifa ni maksudnya ada keseimbangan antara dua benda yang nak ditukar tadi. Itu dia. Dan Tuhan sebut apa? Lepas tu Tuhan sebut wala tabkhasun nasa asya'ahum. Oh, terdengar. Ni ayat betul-betul. Wala tabkhasun nasa, dan jangan kamu kurangi. Jangan kamu kurangi, jangan kamu cerobohi, jangan kamu khianati manusia itu asya'ahum, pada barangan mereka. Jadi sekarang kita nak tanya, dengar sini. Kita beli emas, kita beli petrol dengan kertas yang kita boleh cetak sesuka hati kita nak cetak. Sedangkan orang tu nak dapat emas, nak dapat petrol, dia kena gali daripada bumi dan proses